Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey! Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe seperti yang dijanjikan. Apa lambat sikit, aku nak buat aku punya rumah baru, punya tour, sebagaimana yang mungkin siapa yang follow aku. Panas pula, aku baru je berpindah pada hujung bulan 12 2025 hari tu. Jadi aku dah menetap dekat rumah baru ni dah 6 bulan lah. Jadi makna kata lepas aku dah tamat perkhidmatan ATM, TDM, lepas tu aku kerja dengan syarikat swasta selama 2 tahun. Aku tak beli rumah lagi. Dan bila aku start dengan aku punya cari sumber rezeki sendiri ni, kerja sendiri ni, Alhamdulillah dalam masa 2 tahun Allah kurniakan aku 2 biji rumah. Rumah baru aku ni terletak dekat Kuala Lumpur, sebagaimana yang telah menjadi impian aku daripada kecil dulu lah. Sebab aku memang orang KL, lahir kat Kuala Lumpur. IC56. Memang impian dan doa aku nak bermastautin, nak habiskan sisa hidup memang nak duduk dekat Kuala Lumpur lah. Rumah ni dia ada part yang macam downgrade sikit berbanding dengan rumah lama kat Semenyih tu, tapi ada satu part lagi dia upgrade. Jadi inilah rumah dia. Alhamdulillah aku dapat yang end lot 2 tingkat. Keluasan rumah ni lebih kurang 2,500 square feet, bukaan 70 kali 30. So kalau nak ikutkan dari segi keluasan dia agak kecil lah. Dulu rumah kat Semenyih tu dapat corner lot, keluasan dalam 3,400 square feet. Bilangan bilik pun yang dekat Semenyih tu lagi banyak. Ada 6 bilik and then 4 bilik air. Tapi yang ni dia hanya ada 5 bilik dan 3 bilik air. Tapi Alhamdulillah cukup je. So ni bahagian depan rumah lah. Garaj, muat je 2 kereta. Tapi aku memilih untuk parking kat luar lah, sebab kat dalam ni anak-anak nak main. Yang juga menjadi impian dalam doa aku nak set up tempat workout. Sebagaimana yang korang tahu, aku memang suka workout dekat rumah. Tambah pula sekarang ni aku dah jadi Hyrox punya coach, dan aku aktif dalam sukan Hyrox. Dan memang Alhamdulillah Allah makbulkan doa aku, rezeki. Aku telah pun dapat set up Hyrox punya tempat training dekat rumah aku. So jom kita tengok. So inilah dia tempat aku punya training Hyrox. So kita ada yang ni ski, ni kalau aku buat kelas lah. Kita letak apa semua, and then ada access juga daripada tepi. Lepas tu kita ada kettlebell, and then ni row. Lepas tu kita ada sled station, wall ball, apa semualah. Barang-barang lama semua ada. Lepas tu ini plate-plate apa semua. Dan ni yang korang duk selalu tengok tu lah. Kat rumah lama tu kau tengok banyak kasut kan. Jadi inilah kasut dia, dah dekat sini. Dan ada banyak lagi kasut tu dekat sini. Yang aku suka satu lagi, nampak kepanjangan binaan rumah ni membuatkan cukup je luas aku nak buat sled push dengan sled pull. Siap dengan ruang untuk sled pull tu 1.25 meter. Lepas tu panjang ni pula boleh capai 12.5 meter. Sini pun aku dah set up juga tempat untuk aku buat pull up, gantung-gantung, nak gayut-gayut, sebab aku pun memang join sepatan apa semua kan. So aku punya wall ball kat sini je. Wall ball kat situ. Itu untuk men's, ini untuk women. Memang ngam. Yang ni kau jangan pelik tau. Aku bubuh benda-benda ni, ini bukannya simpan saka ke apa ke. Ini betul orang tua nak elakkan kucing daripada berak. So far dengan izin Allah, Alhamdulillah memang berkesan lah. Sikit sejarah rumah ni, sebenarnya rumah ni owner dia dah tak duduk 5 tahun. Dia duduk kat tempat lain, tapi owner sangat-sangat jaga rumah ni. Bila aku masuk tu memang dia dah siap cat apa semua. Cuma sikit-sikit lah aku tambah-tambah, tak adalah major orang kata renovation sangat pun. Contohnya macam ni rumput ni aku buat lah. Rumah lama pun aku buat rumput juga, rumput sintetik. Lepas tu awning pun aku buat. Lepas tu kat ni aku tambah juga awning. Yang ni aku tambah awning dan macam grill, CCTV, kawat berduri, pagar ada current, ada elektrik, apa semua untuk security kan. Memang aku tambah sendiri lah sikit-sikit je. So jom aku bawa korang masuk rumah ni. Kita tengok bahagian dalam rumah ni macam mana. Ni bahagian utama dalam rumah ni. Simple-simple je, tak ada perabot kayu jati, kayu cengal apa semua. Kebanyakannya banyak yang aku bawa daripada rumah lama. Sofa, frame, kapet ni beli bagulah. Kalau korang perasan, ni aku paling suka lah kalau lantai broken marble ni. Macam kat luar ni panas terik ni.
Tapi dekat sini, sejuk dalam ni. Yang ni section tempat anak aku bermain. Yang ni terus boleh akses pergi luar tempat aku nak workout tadi tu lah. So yang ni ruang makan. Sorry, ada mak aku kat sini, aku tak boleh tunjuk. So ni ruang makan yang simple. Meja pun meja lama je daripada rumah lama. Dekat bawah ni dia ada toilet lah. Yang mana toilet ni dia berkongsi dengan bilik bawah yang jadi bilik mak aku. Antara sebab kenapa aku lagi prefer beli rumah yang subsale rumah lama ni, sebab dapur dia asing. Dapur dia lagi kecil juga daripada sebelum ni, tapi dia panjang lah ke situ. Kalau dulu dia ada bilik membasuh kan, sekarang ni dia tak ada bilik lah. Dia ruang membasuh dia dekat sini. Dan ni adalah bilik bawah, bilik mak aku lah. Biasalah kita bagi priority untuk mak aku duduk bawah supaya dia tak payah naik tangga. Lagi kecil daripada sebelum ni, tapi masih lagi selesa. Okey tu kan, TV ada. Yang ni kita beli sofa bed je. Sofa mak aku punya feedback pun dia cakap okey je, selesa. Jom aku bawa korang pergi dekat bahagian atas pula. So ini adalah aku punya master bedroom. Sama juga downgrade, lagi kecil daripada sebelum ni. Sorry ini sebab aku punya cadar ni basuh ni. Tapi sofa selesa. Ni idea daripada bini aku tau. Dia lagi suka almari yang terbuka aja macam ni. Lagi senang nak pilih-pilih baju. Dan kalau sepah pun boleh nampak, senang nak kemas. Ni bahagian bini aku, ni bahagian aku. Toilet upgrade. Dia besar sikit. Dia besar sikit daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni macam kecil, macam lorong kan. Ni dia besar sikit lah. Yang ni juga dia upgrade. Kalau dulu rumah lama walaupun bilik banyak besar tapi tak ada hall bahagian atas, yang ni dia ada hall dekat atas. Jadi bolehlah anak aku berguling-guling. Dia punya buku-buku belajar semua kita letak dekat luar, tak payah campur dengan bilik tidur. Dia nak tengok TV pun semua senang lah. Tak ada campur dengan orang bawah. Kita jengah kejap bilik anak perempuan aku ni. Ni lagi luas daripada bilik yang sebelum ni lah, sebab anak perempuan aku ada 3 orang. Ni katil. Dan dia punya konsep almari rumah ni semua jenis terbuka macam ni lah. Ni di antara renovation yang aku buat. Sebenarnya toilet untuk perempuan ni kau kena akses kat luar tau. Tapi sebab diorang perempuan kan, so aku dah tebuk ini lubang supaya adalah akses daripada bilik diorang kalau nak pergi ke toilet. Toilet pun pakai pintu gini je. Tolak. Ni dia punya toilet lah. Biasa-biasa je. Toilet fully kita buat yang baru. Pasal apa? Bila dah hacking dekat dinding ni, memang kontraktor bagi tahu memang seeloknya buat yang barulah sebab tak nak ada bocor-bocor apa semua kan. So far okey. Ni bilik bujang, bilik anak lelaki aku yang dah berumur form 2. Sama juga konsep almari terbuka macam ni, jadi senanglah nak nampak ada sepah ke benda kan. Senang aku nak lempar je dekat luar, tingkap pun dekat je ni. Dan yang terakhir sekali, ini aku punya bed cave studio aku lah. So inilah aku punya man's cave lah orang panggil. Okey, so aku punya sekarang ni medal aku beli penyangkut tuala je senang. Kalau nak yang jenis-jenis selit-selit macam tu kan, payah sangat. And basically dekat situlah tempat aku shoot aku punya content sekarang. Ada aircon lah. Dulu aku punya studio tak ada aircon. Sekarang ada aircon sebab bahagian atas kan panas. So inilah dia serba sedikit pandangan untuk aku punya studio. Tu dia. Wow, cantiknya. Tapi dia sempit sikit, ada macam panjang begini kan. Sebenarnya kalau kau nak tahu rumah aku ni, aku anggap lebih kurang 90% siap. Adalah sikit-sikit susun-susun apa semua kan. Tapi lebih kurang macam inilah setup dia nanti. Jadi kemungkinan ada yang busy body nak tahu kenapa aku pindah. Aku dah ada rumah apa semua kan. Okey, ini sebenarnya priority dia adalah kena-mengena dengan anak perempuan aku yang nombor 4 yang ada autism. Aku dengan bini aku ni jenis fikir ke depan sikit tau. Which is time tu anak aku dah masuk 6 tahun. Dia nak masuk 7 tahun. Dia masih lagi memerlukan kata tempat yang special lah untuk dia nak bersekolah ke preschool ke. Jadi masa aku duduk dekat Semenyih tu memang tak ada lagi sekolah khas untuk yang darjah 1 ada, tapi nak ulang alik tu makan masa 2 jam. Jadi ambil masa lebih kurang setahun lebih macam tu. Memang kita orang selalu je survey. Aku rasa dekat 20 rumah aku buat viewing. Dan akhirnya alhamdulillah kita orang jumpa rumah ni. Elok pula tak jauh daripada sini, dalam beberapa ratus meter saja memang ada satu sekolah yang akan buka sekolah rendah special untuk yang autism ke, ADHD ke, Down syndrome ke. So itu priority dia lah kenapa kita orang decide untuk berpindah. Sebab-sebab lain, sebab sekolah pun lagi dekat, and then aku pun sekarang ni memang kerja sendiri sebagai fitness trainer. Aku buat training apa semua lagi senang. Tambah sekarang ni kan musim-musim high rock ni, alhamdulillah juga memang senang betul. Allah bagi jalan dia, aku boleh ambil kelas, and then aku punya community high rocks, community fitness pun banyak dekat KL
KL. Sebelum ni duduk Semenyih. Lebih kurang hari-hari, hampir setiap minggu hari-hari aku ulang-alik Semenyih, KL, Semenyih, KL. Memikirkan hari-hari nak ulang-alik tu aku macam dah lah, aku bawa motor kan, takut nanti kan malang tak berbau. Dan aku juga memikirkan hari tua aku. Sebab ya, KL ni orang tahu serabut apa semua, tapi kemudahannya banyak. Tapi mungkin nampak macam sombong sikit lah bila orang tanya kan, kau beli bawang kat mana? Aku beli bawang kat Pavilion. So itu je lah sedikit house tour yang aku buat. Seperti yang aku janjikan, aku hanya menunaikan janji aku. Jadi rumah lama aku tu aku nak buat apa? Kenapa tak sewakan? Kenapa? Aku nak jual. Yes, aku nak jual. Sebab pengalaman kawan-kawan aku apa semua menyewakan rumah ni, ramai juga yang dapat penyewa dari neraka. Kalau sesiapa berminat nak beli rumah aku, first korang jangan salah faham. Memang nama dia dekat Semenyih, tapi dia dekat border, dekat bandar teknologi Kajang tu. Dia tak ada sampai masuk Semenyih dalam ke, Eco Semenyih ke. Yang tu jauh, tempuh jam. Yang ni kau keluar je daripada kawasan perumahan aku tu, kedai apa semua dekat, sekolah pun dekat, surau pun dekat. Keluar-keluar je traffic light, dah jumpa terus highway Lekas, EKVE, apa benda, semualah highway apa semua tu memang dekat. Korang boleh refer dekat video ni yang aku letak dekat komen ni. Kalau nak tengoklah rumah aku ni dalam bersama-sama, memang cantik, memang aku jaga. Aku baru duduk 2 tahun je. Keluasan lebih kurang 3,000 lebih square feet, individual title, freehold. Itulah, pergilah tengok. Memang luas. Kalau nak duduk yang baru kahwin pun boleh, berkeluarga pun boleh. Kau nak settle down, nak jauh sikit daripada bandar pun boleh. Kalau siapa yang betul-betul minat, bolehlah DM aku dekat IG, nak viewing ke apa, nanti kita boleh arrange. Harga kita buka RM750,000. Ingat corner lot, 6 bilik, individual title. Freehold pula tu memang kau tak dapat mana-mana. Jadi boleh DM dekat aku punya IG, ataupun nak tengok apa semua dekat link aku bagi dekat bawah ni. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada Catur Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Kalau rumah lama aku tu lepas dah renovate apa semua jadi 8 jutaan. Jadi 12 juta.